Okey kelas, kita habis pada hari ini. Markah awak semua saya dah masukkan dalam sistem. Kalau ada apa-apa masalah boleh PM ah. Baik. Berapa markah aku Dah nak check kan. Besar rendah tu. Apa ni? Okey tak? Tak. Kau dapat berapa markah? Aku... Sekejap aku pun tak cari sekejap. Astaghfirullahaladzim. Apa ni ya Allah? Oh, aku dapat... 45. Oh. Wow. Tahniah. Aku Tapi kau punya ni rendah sangat ke macam mana? Aku rasa doktor tersalah pun. Sebab rendah juga lah. Aduh, tak boleh ni. Memang tak lego ni. Aku rasa ni kot. Aku rasa better kau jumpa doktor dulu. Ya. Tanya apa masalah. Sebab takkan rasa rendah itu kan. Aku rasa kau tanya doktor dulu. Silap ni aku rasa. Benar-benar. Jumpa dia lagi. Jumpa ni. Astaga. Ya Aiman, apa hajat awak kemari? Sebenarnya tujuan saya datang ni sebab nak bincang pasal markah assignment saya. Kenapa dengan markah awak? Saya dah sangat lah doktor. Apa ni? Oh, Uji lah. markah awak rendah sebab assignment awak tu saya dah check banyak silap daripada check GP. Kalau nak buat macam biasa. Ada cara lain tak kalau saya buat balik tu macam mana? Kalau ikutkan markah assignment awak, walaupun dalam final awak dapat markah penuh, awak tetap gagal. So dah tak ada cara lain dah. Sebenarnya ada macam boleh saya bantu doktor macam cara lain untuk menaikkan markah saya. Tak boleh dah ni. Okey lah. Tak boleh. Kalau saya bagi doktor ni makan ke boleh tak? Dah. Kalau dia makan, Baju tak? macam kita tengok pelaburan awak yang boleh bagi kat saya berapa. Ni yang saya suka. Betul. Banyak lah rasa macam bagi doktor. Kalau boleh nak bagi banyak lagi boleh. Asalkan markah saya naik juga. Boleh bagi banyak lagi? Berapa? Boleh lagi. Esok saya bagi tapi dengan syarat hari ni saya tengok result saya naik. Boleh, boleh. Ini rahsia kita. Boleh. Nama awak apa? Aiman? Nah. Okey. Okey doktor. Okey, sekali Aiman Terima kasih. Okey. Terima kasih doktor. Boleh. Saya memudahkan urusan. Okey. Apa ya? Saya main doktor Riz. Nak prostat ni. Bila dah swab. Oh, ada kan? Ni mesti bincang pasal assignment dan markah assignment. Kenapa ada bagi-bagi duit? Macam lain je ni. Ini bukan bincang pasal markah assignment ni. Ini mesti
Aiman bagi duit sebab nak tambah markah. And doktor terima. Salah ni macam ni. Tapi malas lah nak terlibat. Pak Amin, kehancuran di dunia bukan kerana kejahatan orang yang jahat, tapi kerana diamnya orang yang baik. Tak boleh ni. Ni ambil ayam besar. Okey, baik. Ni boleh jadi bukti ni. Aku nak report dekat SPR dia. Dr. Aswah Aiman. Ya, betul saya. Ya, kenapa? Kami mendapat aduan bahawa kamu berdua terlibat dengan rasuah. Mana ada ni? Mana ada cik? Dia fitnah. Macam ada bukti ke? Bukti. Ini apa? Ini AI. Saya tak salah cik. Makan tinggi je. Saya nak jadi dekan. Aiman bin Fawaz, anda didapati bersalah kerana memberi rasuah di bawah Seksyen 16(A) dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan didenda sebanyak RM3,000 Malaysia. Apa salahku? Tidak. Aswaf bin Ismail, anda didapati bersalah kerana menerima rasuah di bawah Seksyen 17(A) dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan didenda sebanyak RM1,000 Malaysia. Aku tak rasa buat. Kisah ini menunjukkan bahawa rasuah tidak pernah membawa kebaikan walaupun kita cuba sedaya upaya untuk menyembunyikannya. Ingat, rezeki yang kita peroleh daripada hasil rasuah tidak pernah mendapat keberkatan. Dalam apa jua keadaan sekalipun, integriti dan kejujuran ialah perkara yang paling diutamakan kerana ia merupakan imej diri kita. Jika tiada integriti dan tiada kejujuran, maruah dan imej profesional kita boleh tercalar dan dipersoalkan. Diam terhadap kesalahan rasuah juga merupakan satu kesalahan. Dan ingat, jika kita melakukan sekecil-kecil perkara sekalipun seperti melaporkan kesalahan rasuah, ia boleh memberikan impak positif yang besar kepada sistem dan masyarakat. Secara kesimpulannya, kita mestilah sedaya upaya mengelakkan diri kita dan jangan terlibat dengan kesalahan rasuah, tidak kira apa jua jawatan yang kita ada. Kerana rasuah boleh merosakkan sistem, bangsa dan negara. Sematkanlah integriti dan kejujuran dalam diri kita supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini.